Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi disenaraikan sebagai wanita ketiga paling berpengaruh di dunia oleh Forbes dalam senarai 100 wanita paling berpengaruh 2025. Beliau berada di belakang Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen dan Ketua Bank Pusat Eropah Christine Lagarde, manakala Perdana Menteri Itali Giorgia Meloni di tempat keempat. Forbes menyifatkan senarai tahunannya itu sebagai kumpulan pemimpin wanita yang membentuk landscape global melalui inovasi, pengaruh geopolitik, budaya dan pencapaian kewangan. Takaichi digambarkan sebagai pemimpin konservatif tegas yang memimpin ekonomi keempat terbesar dunia ketika negara itu berdepan cabaran inflasi dan gaji yang statik. Senarai Forbes merangkumi wanita dari 25 buah negara merentasi pelbagai bidang, dengan hampir separuh merupakan CEO dan majoritinya berpusat di Amerika Utara. Punca kebanyakan penyakit adalah pengaliran darah yang tidak lancar, seperti sakit kepala, sakit badan, lesu, penat, tangan dan kaki rasa kebas, sesak nafas dan banyak lagi. Kalau kita biarkan, dia boleh menyebabkan penyakit-penyakit darah tinggi, kencing manis, serangan jantung dan banyak lagi. Tasli Danchen melancarkan pengaliran darah. Ia dihasilkan dengan cara moden dan berkualiti. Tasli, teman kesihatan anda.